Hai, jumpa kita dalam Dian Channel. Okay, mak nak mesti masak. Okay, hari kita nak ngolah keli masak balado. Dah kami masak dulu dalam channel kami. Hari kita nak masak lagi, lama kami dah masak. Last masak dulu, masa mak kami masih ada 2 tahun lepas. Jadi hari itu kami nak masak lagi. Rambut panjang dah. Okay, tu gara-gara Nia lah tu. Yang penting rambut tadi. Kan jangan nak main salon-salon dengan rambut. Hitam je lah. Layan je anak kecil kita. Okey. Kami cuba madah tadi kami pernah masak. Kami pernah masak resepi tu. Dan kali masak balado. Jadi kita sediakan bahan-bahannya terlebih dahulu. So es bok lo. Okey, cili besar. Pernah masak tu, minta menanggah full video nak mula tu pun ada. Okay. Cili kecil tu. Oi. Sama kak Dede. Tak, cuma klik. Sekejap. Jampat. Okey, bawang merah sikit. Bawang putih sikit. Okey. Terus bawang besar ikut saiz. Untuk saiz yang siap besar, kita pakai 2 lah. Jadi cukup, kita tambah juga. Okey. Untuk bahan tu kelak. Bawang besar, bawang merah, bawang putih, cili besar, cili kecil kah? Oh, tomato. Okay, tak tomato tadi, baru beli tomato. So, semua kelak kami akan kisar dah. Kisar kasar dah. Pasal baru kita masakkan ikan keli. Okey, ikan keli. Keli tu dah mami rayat bersihkan tadi. Bawang ni pun perut apa semua. Kita potong-potong ikut saiz yang sepatutnya lah. Tapi kita akan masak semua tu. Satu besen tu banyak tu. Ini kita akan bagi 2 lah. Okey. Okay, kami siap-siap semua tu. Kita akan goreng. Pasal kisar mau kita masak. Alright. Dan jumpa lagi. Okey. Tu kita pun bahan-bahan tadi. Bawang putih, bawang merah, bawang besar, tomato, cili besar, cili kecil. Dah mencuci. Akan dikisar. Pakai tu lah manual. Agak kelak mau rajin kita pakai, kita boleh cobalah yang pakai current. Okey, kita akan start mengisar pakai tu. Okey, kita akan dibantu oleh penini obong. Alright, kami akan start mengisar dulu. Kita try. Okey, kami akan potong sebanyak besar gila. Masuk bentuk kecil je benda tu. Okey, dengan kisar. Nak ni sambung. Okey, kita start mengisarnya. Okey, ni akan tolong kita mengisarnya sampai habis. Okey. Bentar ya, kami nak siapkan kami pun ikan keli. Okey, di mana Okey, kita jumpa lagi. Okey. Sementara Nia sudah mengisar. Yang? Matai? Mana keloncok? Okey. Kita akan uruskan ikan keli tu. Okey. Alright. Ikan keli tu macam madah dari cuci mak raya, ada bawang parut semua. Kita akan pilih lah, kita akan siap masak semua separuh kali. Okey, kita potong, kita akan kelar, lepas kita akan goreng. Okey, siapkannya dulu. Alright, habis dah.
Memutus asa kawan tadi. Nanya nak ngomong-ngomong. Okey. Kita pun ikan keli dah kami apa? Sediakan. Badannya kami iris. Okey, jadi Mami Ren tadi madah. Kita semuanya meletup. Kita pola cara tu. Okey. Jadi kami akan campur kata tepung gandum ke tepung serbaguna tepung gandum pasal bahan perasa. Okey, pasal masa goreng pula pun simpan tepung dalam minyak ya. Simpan tepung dalam minyak. Okey. Sediakan tu apa kita nak goreng. Alright. Jom kita. Okey, ikan keli dah ambil masuk ke bahan perasa. Tepung gandum dengan kunyit. Serbuk kunyit. Jadi kita akan mula menggoreng di situ. Okey. Menggoreng. Tu tepung gandum juga standby. Masukkan dalam minyak lah biar si meletup. Alright. Jom kita menggoreng. Okey kawan, tengah start menggoreng. Kita pakai bekas bagian goreng isi ikan. Kan tengah start goreng, kita akan pakai minyak tu bekas Mami Ren goreng si ikan lagi. Alright. Jadi keli kita dah campur dengan serbuk kunyit tepung gandum. Okey, bukan tepung serbaguna ke, tepung gandum. Persiapan perasa kita, garam, ajinomoto dengan cukup rasa. Okey, kita start menggoreng, kita akan tambah minyak, jadi minyak tu. Saya tu tepung gandum kita. Kita akan masuk ke minyaknya juga. Ya apa yang Mami Ren ajar kami. Bagi mengelakkan ikan keli kita meletup. Okey. Tambah minyak secukupnya. Okey, rasa cukup ya. Okey kawan-kawan, kita akan start menggoreng. Okey, mula sikit kita panaskan minyak kita yang kita dah tuang dalam kuali tu. Okey. Lepasnya. Okey, kawan-kawan kita pun ikan keli back. Ini dah kita campur dengan bahan-bahan yang daripada tadi. Serbuk kunyit, tepung gandum, garam, ajinomoto dengan cukup rasa. Okey. Okey, kita masukkan tepung gandum sikit dalam minyak kita. Mengelakkan ikan yang meletup kata orang. Okey, tu Mami Ren dah ambil lah. Okey. Okey, minyak panas kita masuk ikan dah. Tu bahan tadi dah dikisar dah. Ini Nia biasa-biasa kerja separuh jalan. Maminya yang siapkan. Okey. Jadi Maminya yang siapkan. Jadi dah siap tu ngam. Lepas kita goreng ikan, terus kita masak lah pula. Kita pun balado. Alright. Minyak kita belum panas lagi. Tunggu minyak panas baru kita masuk ikan kita. Okey, masak kulit besar balado tu kami pernah pola. Lama dah dulu. Okey, tu nak pola lagi, nak masak lagi, lama si makan. Jadi kita pola video balik lah. Takut ada yang lupa. Okey. Menangga yang lama dah juga dekat YouTube kami. Okey. Minyak kita nampak gayanya dah panas. Okey, masukkan sebalok masuk. Satu potong. Okey. Dah buat dia ni. Belum. Okey. Ni.
kawan, lama isi makan tuh, jadi kita masak lah gitu. Malas masak sebenarnya. Kira ya. Asal sana makan, kita masak lah. Oke, jadi itu kita nak goreng menggelik dulu. Tadi kita ada tabur ke tepung dalam ya, tepung gandum, mengelakkan meletup. Oke, akan goreng ikan tuh sampainya masak lah, separuh masak lah, sampainya masak. Alright, kita jumpa lagi lah. Dan yang masak kita jumpa lagi. Oke. Oke kawan, tepung kelik rasa masak itu. Oke, kita berjaya. Membenar kata Mami Ryan. Masukkan tepung gandum minyak itu dengan pakai tepung gandum di kita gaul kelik ya dengan bahan perasa. Oke, kita katuk nasi meletup lagi lah. Oke, kita sampai masak itu. Yang belum meletup lagi ya. Maknanya berjaya lihat ya, betul ya daripada Mami Ryan ya. Jadi yang lain nak mula nak goreng kelik, olah cara tuh mengandung di minyak yang banyak sedikit ya, setengah sudut besar, setengah sudut makan lah. Ya di apa, jemporan ikan gitu deh, campur tepung gandum juga supaya sempur tepung apa, tepung serbaguna ya, tepung gorengnya kita pakai tepung gandum pada bahan perasa. Oke, jadi memang jadilah. Alright, thank you Mami Ryan dah bagi tip tu, si meletup-letup lah, si lari-lari kita. Oke, kawan, kita selesaikan goreng, kita jumpa lagi lah, kita siap masakannya. Alright kawan, kita pun ikan dah digoreng. Oke, kita pun cabai, bawang, tomato semua dah dikisar. Jadi kita akan start terus masak. Kita pun ikan kelik balado. Alright. Hey. Nah, ada. Oke, jom kita start menggoreng. Kita akan pakai minyak kita goreng tadi lah. Kita masaknya, alright. Tuang sikit minyak juga. Minyak secukupnya. Jangan sikit gila, jangan banyak gila. Oke. Kurang kita tambah lagi. Kawan, kita on api. Minyak kita dah panas lah. Oke. Jadi sisa lahmun kita masuk terus, kita pun bahan-bahan dah kisar tadi lah. Kita akan masak nak, kita goreng sampainya ayu, sampainya buang airnya. Oke. Jadi enak nih masak-masakan tuh. Tahun lepas video tadi tahun lepas lihat masaknya. Ingat di saya arwah mak amik lah saya masak. Oke, udah bentuk tadi kawan. Tomato, bawang besar, bawang merah, bawang putih, cili besar, cili kecil. Ya jalannya bawang merah. Oke, jadi kita akan masaknya sampainya layu. Kita masuk bahan perasanya, gula dengan cukup rasa kita pakai. Kita akan masuk kelik yang dari goreng. Oke kawan, kita jumpa lagi, tunggunya dah layu sedikit. Oke. Oke kawan, nampak gayanya kita pun bahan-bahan yang dari kisar tadi ada layu sedikit lah. Baik. Kita masuk bahan perasanya. Oke. Sekali cukup rasa. Rasa tu dalam 1, 2, 3, 4. Kita perasakan benda tu je sebenarnya. Cabai tu.
Buat ikan tadi dah kita perasakan awal. Jadi untuk kita perasakan bahan yang ditumis dulu. Oke. Jadi cukup rasa dah masuk. Siap, kita masukkan kita pun gula. Gula pun secukupnya. Oke. Tak terasa dah lah. Dah cukup rasanya. Lalu kita masuk kulit goreng kita tu. Masak tu simple je. Cuma penyediaan bahannya. Ya yang lama sikit lah. Ini bila dah siap benda ya. Sekejap je masaknya. Okey, jadi kita nak rasa dah. Right, kita rasain sedikit. Cukup manis, cukup asinnya. Kita akan masukkan kita Okey. Right, kita rasa ngam dah. Masuk semua tu yang? Okey, Amirin masuk semua. Dah sudah dimakai kah? Tiga. Nah. Lagi, masukkan habis lah. Ada lagi. Dengannya mami makan, lu mau? Oke, kali dah masuk, kita akan gaul-gaulnya. Gaul-gaulnya. Ya, akan klik balado kita. Oh, kami ingat bahan-bahan yang di Singka akan klik itu banyak. Oke. Gaulnya kata lah. Oke, jadi kita kauk-kauknya pun klik ya. Kita dapat juga sambalnya. Oke. Jadi alright. Klik balado kita dah pun siap, kita masukkan tempat paha. Klik balado kita. Oke, ready dengan style. Oke kan, gua makan, kita pun klik balado dah siap. Oke, tadi rasa aku coba aja tapi jam dah 1.40. 4 jam kita makan terus lah makan tengah hari. Oke. Untuk kita ada sambalnya dengan nasi kita campur situ. Oke, kita try sambal nasi dulu. Oke, jumpa makan. Ikan klik. Nasi sikit. Dewan, bila nak coba masak resepi tu, coba aja. Okay. Bahan-bahannya sebenarnya sedang yang gila lah. Sedang tepat gila lah. Yang bergantung dengan kuantiti masakan kita. Okay. Sampai tunggu masak untuk
makan satu rumah. Bukan untuk ditunjuk macam orang dalam TV ya. Makan satu rumah jadinya ya banyak kan. Untuk engkau masak TV sedikit. Banyak harus untuk Ryan? di TV ya. Oke? Ryan? Asun? Jeremy nari-gari. Hah? So Jeremy nari-gari. Jadi gare yang hujan. Sudah mau ni. Gari-gari. Buka kipas anaknya. Aduh. Sudah sayur apa? Siap. Digoreng mengenalin mereka. Oke. Oke kan? Jangan jauh kami. Jadi kita nak coba resep kalau kita coba. Si susah pun. Oke. Cuma nak jadi bahannya lama aja. Masak si susah. Oke, jangan jauh kami. Masih lagi menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel. Sampai jumpa lagi. Bye. Mama kayang. Jumpa lagi. Bye.